Dari tanah terbiar di belakang surau Kampung Gun Awalik Mengabang Telipuk, kini terlahir sebuah projek pertanian yang menjadi mercu tanda baharu kepada pembangunan ekonomi masyarakat setempat, iaitu kerja tani tanaman lada. Projek ini bukan sekadar bercucuk tanam tetapi menampilkan wajah pertanian moden dengan mengaplikasikan teknologi IoT, Internet of Things, yang membolehkan pemantauan tanaman dibuat secara sistematik dan lebih efisien. Apa yang lebih membanggakan, usaha ini digerakkan oleh seorang anak muda, Ahmad Ikhwan Yusof, berusia 27 tahun yang nekat membuktikan bahawa pertanian adalah kejayaan masa depan yang berdaya maju dan mampu menjana hasil lumayan. Alhamdulillah, sehingga kini ladang lada ini mencapai hasil tuaian yang ke-12 dengan pengeluaran mencecah hampir 3 tam lebih lada segar. Kejayaan ini bukan sahaja memberi bahan rezeki kepada pengusaha, malah turut membuka peluang baru kepada komuniti kampung untuk menjadikan tanah terbiar sebagai aset bernilai yang dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka. Lebih menarik, projek ini bermula dengan permohonan geran komuniti melalui skim sejati madani, iaitu inisiatif yang disokong oleh hasil One Royalty Terengganu. Kini One Royalty Terengganu itu kembali semula kepada rakyat dalam bentuk peluang dan manfaat yang nyata. Ia membuktikan bahawa hasil negeri bukan sekadar angka atas kertas, tetapi mampu diterjemahkan menjadi projek sebenar yang menyentuh kehidupan masyarakat. Inisiatif ini bukan sahaja menambahkan pendapatan rakyat, malah menjadi menarik minat anak-anak muda untuk mencuburi bidang pertanian moden. Sesungguhnya membuka lebaran baharu dalam memastikan kelestarian stok makanan negara. Dengan adanya generasi muda yang berani mencuba, berfikir kreatif dan berjiwa besar, negeri Terengganu kini sedang melangkah ke arah menjadi peneraju pertanian pintar yang mampu menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia. Terima kasih kerana setia bersama kami Tarbiah Backpackers dan kita jumpa lagi di next video akan datang.